Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Usahakan moga semua berada dalam keadaan yang sihat insya-Allah. Pada 7 Mac 2019, negara kita digemparkan dengan satu krisis pencemaran toksik yang berlaku di Sungai Kim Kim, Johor. Krisis ini telah menyebabkan seramai 266 murid yang terkesan dan dimasukkan ke hospital untuk menerima rawatan lanjut, dan 5 daripada mereka berada di zon merah. Dan krisis ini juga telah menyebabkan sebanyak 13 sekolah ditutup. Ini adalah krisis pencemaran yang mana berpunca daripada golongan yang tidak bertanggungjawab. Ada orang yang tidak bertanggungjawab membuang sisa-sisa toksik ke dalam Sungai Kim Kim. Baik, ini adalah salah satu daripada peristiwa yang telah berlaku dan memang berlaku di negara kita. Dan peristiwa yang kedua pula ialah peristiwa yang mana telah lama berlaku dan pada tahun ini digembar-gemburkan lagi, iaitu peristiwa pembalakan di Tasik Chini, Pahang. Tasik Chini sinonimnya dengan legenda Naga Putih. Ini adalah sejarah, wallahu a'lam betul ataupun tidak. Yang menariknya adalah Tasik Chini merupakan salah satu tasik yang mana diiktiraf di peringkat antarabangsa, iaitu dengan pengiktirafan Rizab Biosfera UNESCO. Di Malaysia ada 2 sahaja tasik yang mana diberi pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Salah satunya Tasik Chini dan satu lagi adalah Banjarang Crocker di Sabah. Murid-murid, cuba bayangkan kalau sekiranya berlaku pembalakan yang tidak terkawal di Tasik Chini, sedangkan Tasik Chini sudah pun diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai tempat yang mana kaya dengan keindahan alam. Tiba-tiba berlaku pembalakan yang tidak terkawal, mungkin satu hari nanti pengiktirafan di peringkat antarabangsa akan ditarik balik. Dan menurut Dr. Hazri Adnan dari Asian Public Intellectual menyatakan bahawa pembalakan dan pembangunan yang berlaku di Tasik Chini ini boleh menyebabkan keruntuhan ekosistem Tasik sebelum tahun 2030. So ini adalah satu khazanah alam yang perlu kita jaga, kerana ini adalah Tasik yang kaya dengan keindahan alam. Baik, murid-murid, daripada 2 isu yang Ustaz ketengahkan tadi, itu adalah isu-isu antara banyak lagi, tapi itu adalah antara isu krisis yang berlaku yang berkisarkan tentang alam sekitar. Dalam Islam diajar tentang adab kita dengan alam sekitar, bukan dengan manusia saja, tetapi Islam juga mengajar kita untuk beradab, untuk menjaga tingkah laku kita dengan alam sekitar. Baik, so hari ini kita akan belajar apakah adab-adab kita sebagai manusia terhadap alam sekitar. Dan yang kedua, kita akan belajar apakah keburukan apabila kita tidak beradab dengan alam sekitar. Dan yang ketiga, kita akan belajar apakah kebaikan apabila kita beradab dengan alam sekitar. Baik, jom kita mulakan kelas kita. Adab pertama, adab terhadap alam ialah mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan. Baik, mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang boleh dilakukan dengan cara penguatkuasaan undang-undang di peringkat kerajaan
untuk memastikan supaya semua kilang menggunakan penapis udara di corong-corong kilang tu. Mana kalau kilang, kalau kita tengok dia akan mengeluarkan asap kan daripada kilang tersebut. So asap itu kalau tidak ditapis boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. So ada cara dia untuk kita mengurangkan pengeluaran asap itu dengan cara menggunakan penapis udara. Baik. Dan sama juga dengan kenderaan. Kenderaan kita boleh mengurangkan kesan terhadap alam dengan cara kita menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam maksudnya kita tidak menggunakan kereta kita sendiri, tidak menggunakan motor kita guna perkhidmatan awam pengangkutan awam, guna yang tu. Dan juga kita boleh mengurangkan pelepasan asap ini dengan cara kita berkongsi kenderaan dengan kawan kita. Itu adalah antara adab-adab yang mana kita perlu jaga. Alam ini perlu kita jaga dengan cara kita mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan. Yang kedua ialah adab terhadap alam adalah dengan cara kita menguruskan aktiviti pembuangan sampah dan sisa toksik. Yang pertama adalah menguruskan aktiviti pembuangan sampah. Di Malaysia, menurut statistik 38,000 tan setiap hari Malaysia mengeluarkan sampah. Okey, 38,000 tan bersamaan dengan 1.17 kilogram setiap orang akan membuang sampah. Cuba bayangkan, setiap orang 1.17 kilogram setiap hari. Kalau kita bayangkan, ibaratnya macam itulah, setiap orang di negara kita ini setiap hari dia akan buang sampah sebanyak 1.17 kilogram setiap hari. So ini adalah sangat membimbangkan untuk negara kita pada masa akan datang. So caranya adalah macam mana? Gunalah 3R, iaitu R yang pertama adalah apa dia? Reduce, iaitu kita kurangkan. Apa yang nak kurangkan? Kita kurangkan membeli barang-barang yang sukar untuk dilupus. Sebagai contoh plastik kan, sebagai contoh kaca. Itu adalah antara barang-barang yang sukar untuk dilupuskan. Jadi reduce, kurangkan barang-barang yang tidak diperlukan. Belilah barang-barang keperluan sahaja. Okey, baik. Yang kedua adalah selepas reduce, satu lagi adalah reuse. Reuse ini adalah kita guna semula barang-barang yang terpakai. Sebagai contohnya adalah kalau kita pergi ke shopping ataupun kita pergi ke supermarket kan, kita menggunakan beg, bawa beg sendiri. Maksudnya kita guna balik beg yang ada dekat rumah. So bila kita pergi beli belah, kita tak perlu lagi beli plastik di kedai. Sebab apa? Kita dah bawa ada plastik kita sendiri, guna balik. So itu mengurangkan penggunaan plastik yang berlebihan. R yang ketiga ialah recycle. Caranya adalah kita kumpulkan balik barang-barang yang boleh kita semula. Sebagai contohnya adalah kertas, plastik dan juga botol. So barang-barang ini kita kumpulkan. Kalau ada kat rumah kita, kita kumpulkan kertas, buku-buku yang sudah pun kita lama tak pakai dah kan, ataupun plastik-plastik yang mana, botol-botol plastik yang kita beli, sebagai contohnya adalah sabun mandi ke. So botol-botol itu kita kumpulkan satu tempat, dan juga kaca-kaca daripada kita beli kicap dan sebagainya, kita kumpulkan mengikut kategori tersebut, dan kita masukkan ke dalam tong kitar semula yang telah disediakan, ataupun kita hantar barang-barang ini di tempat kitar semula. Itu adalah cara untuk kita
mengurangkan pembuangan sampah yang berlebihan tanpa manfaat, dan kita gunakan balik pembuangan itu dengan betul. Adab yang ketiga terhadap alam adalah kita perlu mengawal aktiviti pembalakan. Macam mana nak kawal aktiviti pembalakan? Kita ada kuasa tak sebagai seorang murid ataupun pelajar? Tak ada kuasa. Cuma kita perlu tahu, kita perlu belajar bahawa aktiviti pembalakan yang berlebihan ini boleh menyebabkan alam sekitar kita terjejas. Seperti mana di Tasik Chini, bila berlaku pembalakan yang berlebihan, maka boleh menyebabkan berlakunya pencemaran air, boleh menyebabkan berlakunya alam sekitar terjejas, ekosistem terjejas disebabkan oleh pembalakan yang berlebih-lebihan. Boleh nak buat aktiviti pembalakan, yang pertama mestilah mendapat keizinan daripada kerajaan. Bukannya sewenang-wenangnya kita buat pembalakan secara haram. Buat secara halal, iaitu mengikut prosedur dia, dan mesti terkawal. Sebab pembalakan juga adalah salah satu daripada sumber pendapatan sesebuah negeri, sesebuah negara, kan? Daripada hasil pembalakan itulah boleh dibuat pembangunan. Tetapi perlu dikawal, bukannya buat secara terbuka dan juga secara haram. Baik. Dan sekarang kita akan tengok pula apabila kita menjaga adab-adab kita dengan alam sekitar, apakah kelebihan dia? Yang pertama, semestinya bila kita jaga alam sekitar kita, kita elakkan daripada pencemaran udara, pencemaran air, maka kita akan hidup, kita dapat menikmati udara yang segar. Yang kedua, menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Semestinya bila kita jaga, kita tidak buang sisa toksik dengan sewenang-wenangnya, maka kesihatan kita akan terjamin. Yang ketiga adalah seimbangan alam terpelihara. Keseimbangan alam terpelihara, di mana daripada sungai itulah kita boleh mengambil manfaat, betul tak? So keseimbangan alam ini, kita dapat manfaat daripada alam. Kalaulah sekiranya sungai sebagai contoh terjejas, maka sumber air yang bersih tidak dapat kita temui. Dan seterusnya, keempat, habitat flora dan fauna terjaga. Flora adalah tumbuhan dan fauna adalah binatang, haiwan dan juga binatang. So habitat flora dan fauna ini terjaga bila kita menjaga alam sekitar, kita tidak melakukan pembalakan secara tidak terkawal, maka kita boleh jaga habitat flora dan fauna. Yang terakhir sekali, apakah keburukan apabila kita mengabaikan adab terhadap alam sekitar? Yang pertama adalah ketidakstabilan alam. Yang kedua, pencemaran udara. Yang ketiga, pencemaran air. Dan yang keempat, hakisan tanah. Murid-murid sekalian, itulah kenapa kita perlu menjaga alam sekitar, kerana alam sekitar ini adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi amanah kepada kita untuk menjaganya sebaik mungkin. Maka kita perlu jaga sebaik mungkin amanah yang Allah bagi kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.